Satu masa dahulu, ada laki bini. Si laki bernama Cik Putih Jumbai dan isterinya Cik Timah Sepi. Mereka ni tinggal dekat Pulau Kembiri. Rumah dia dekat dengan muara sungai. Dia cerita dia macam ni. Mereka ni, laki bini ni, dia macam tamak sikit lah dalam cerita ni. Okey. Tapi menarik. Mereka ni, laki bini ni kan, boleh dikatakan yang malas tapi nak kaya. Mereka ni malas tapi nak kaya. Mereka punya rumah ni sampai tahap bumbung pun bocor. Tapi laki dia malas nak repair. Biar je. Agak teruk sangat kan, dia mau pergi cari rumah lain, pindah ataupun sewa. Ini perangai dia. Tapi dia nak kaya. Duk hari-hari benung nak fikir nak kaya kan. Tapi tak ada tindakan. Okey, nak jadikan cerita. Yang lelaki ni satu malam dia mimpi tau. Cik Putih Jumbai ni, kita panggil Cik Putih. Cik Putih ni satu malam dia mimpi. Dalam mimpi dia mengatakan kalau kamu nak kaya, kamu kena ceraikan isteri kamu. Bila Cik Putih ni bangun, kawan pun jam lah kepala kan. Alamak, nak kena cerai pula. Tapi dia tekad aku nak kaya kan. Dia pun pergilah kat bini dia cakap, yang aku nak ceraikan kamu. Semalam aku dapat mimpi. Kata dalam mimpi, aku nak kaya, aku nak kena ceraikan kamu. Nanti jap bang. Katanya. Bini dia cakap. Tanya. Kenapa pula? Kata dek lelaki dia, Cik Putih tadi. Sebelum abang ceraikan saya, abang tunggu jap. Bagi saya mandi limau dulu kat sungai dia. Okey, kalau kamu nak macam tu tak apa, kamu pergi dulu dia. So bini dia ni pun pergilah kat sungai dengan sedih nangisnya, bawa pisau, bawa lah buah limau kasturi, tak tahu limau apa pun. Bawa pergi sungai, sedihlah dia hirih limau tu, nak mandi limau. Mandi limau ni mungkin bagi segar badan ataupun seri wajah naik ke apa kan. Mana tahu kot tak jadi cerai ke, mana tahu kan. Sedihlah dia ni pergi kat tepi sungai, duk hirih-hirih. Nak jadikan cerita, dia terhirih sikit tangan dia. Darah tu menitik masuk dalam sungai. Bila darah tu masuk dalam sungai, tiba-tiba keluar satu tempayan hanyut. Dia pun tahan, isteri dia tahan. Bila isteri dia tahan, kuat. Nak tahan tu kuat, berat. Tempayan tu kuat. Dengan kaki semua tahan. Bang, tolong kata. Kenapa? Mana ni tanya? Nak cerai pun kat atas kata. Bukan, tolong tarik tempayan kata. So, Cik Putih ni pun pergi tolong tarik tempayan. Tarik tempayan pun bawa naik. Masa tu tempayan tu kosong. Tempayan ni bagi aku, Cik Putih cakap, bagi aku tempayan ni macam ada hikmah kata. Macam ada hikmat. Kita simpan dululah tempayan ni. Yang Cik Putih ni pula, yang bini dia pula kan, yelah bang, saya pun rasa tu. Sebabnya masa saya nak potong mandi limau tadi, darah saya terhirai tangan. Darah saya termasuk dalam tu ketimbul dia kata kan. Kalau macam tu, ada kelebihan ni tempayan ni. Jom kita bawa balik rumah dulu. Habis macam mana kita ni bang kan? Nanti kita cerai katanya. Nanti kita cerai. Okey, dia pun balik rumah. Besok tu dia dah tidur semalam. Besok paginya dia bangun. Dalam tempayan tu penuh emeh. Penuh emeh. Orang kata bagaikan bulan jatuh ke riba lah. Memang seronok lah. Cara cakap pun dah tukar kan. Cara jalan pun dah tukar kan. Memang demo hidup mewah lah. Dengan tiba-tiba orang pun terkejut. Tapi demo ni tak belagak, tapi demo ni tamak. So sejak daripada hari tu mereka ni pun hidup senang. Selesa. Hinggalah bertahun-tahun dan mereka dikurniakan seorang anak perempuan. So harta tu tak habis. Tetap ada je. Dia tetap ada dalam tempayan tu. Meh-meh ni. So bila anak dia dah meningkat dewasa, anak dia ni cantik. Anak dia ni cantik. Banyak orang minat perempuan ni.
Banyak orang gemar lah. Bila anak dia cantik, orang lelaki, semua lah, yang baik yang kaya, yang miskin, semua berpusu-pusu datang tengok anak dia kat tepi-tepi tingkap duduk ngintih. Kan? Tengok anak dia pula gedik, duduk berdandan kan. Buat bentuk S tu kan. Gedik, duduk berdandan. Orang pun tengok, ramai. Bila dia dah ramai, ada juga yang hantu meminang tau. Baik daripada yang golongan arwang ada, golongan orang biasa, orang miskin, semua ada hantu rombongan meminang. Yang jadi masalahnya, laki bini, bapak si perempuan tadi, laki bini tadi, dia bukan takut nak meminang anak dia ni. Dia takut bila dah meminang, kahwin nanti, dia mau rampai harta dia ni. Harta meh ni tadi. Dia mau dah susah hati. Main taik lah kata. Kan? Macam ni yang main taik kita ni yang kata. Kerana orang luar datang. Kahwin dengan anak kita. Dia bolot pula harta kita. Aku tak sanggup nak jadi miskin macam dulu balik yang kan. So, ceraikan kamu kata. Kalau macam ni susah lah bang. Kata. Macam mana kita nak buat ni? Kita nak tahan tak boleh. Orang duk datang-datang tengok anak dia cantik. So, yang Cik Putih ni, laki dia ni duk menung. Menung dia dapat studi dia. Apa kata kita tanam meh ni? Dah tentu selamat. Tu kita kahwin dengan anak kita. So, dia pun dapat idea. Cik Putih ni pun memang dah confirm lah. Dia pergi cari satu pokok. Dia pergi tanam meh tu. Dia dengan bini dia. Korek. Tempari anak korek setengah mati. Korek. Okay, dia tanam. Settle. Dia lega. So, dia pun terus lah. Pendekkan cerita. Dia kahwinkanlah anak dia. Yang mana masuk Minah tu. Dia kahwinkanlah anak dia. Dah settle majlis apa semua dah kahwin. Dia pun dah lega kan. Dia bagi hing kan. Orang kata apa? Lipat siku lipat kan. Apa lagi yang tu kata kan. Lipat-lipat berangkat katanya. Suruh pindah lah. Duduk buat apa? Duduk sekali buat apa? Dia suruh pindah si rumah lain. Dia pun takut meh dia nak ambil ni. Bila anak dia dah pindah. Laki bini ni jadi seronok. Kita boleh selesa balik bang. Anak pun dah tak ada. Menantu hantu pun tak ada. Boleh. Jom kita pergi ambil meh kita balik. Korek. Bagi korek. Tak ada mehnya. Korek tak ada mehnya. Termenung terus Cik Putih. Terus jadi Cik Hitam. Apa ke nama dia tadi? Cik Putih Jumbai. Hilang meh tu terus jadi Cik Hitam Jumbui terus. Benda tu macam mana kita nak cakap bila kita tamak. Benda tu kita tamak. Sepatutnya benda tu kita kena kongsi bila dah dapat kan. Dah banyak. Bertahun-tahun tak habis. Rezeki Allah bagi. Kita kena kongsi sepatutnya. Tapi dia tamak. Nak makan seorang. Dia pergi tanam kat bawah pokok. Dia ingat selamat. Allah tu uji. Bila kau dah tanam kat tanah, memang magic lah dia. Sebabnya dia datang pun dengan cara magic. So, papa kedana lah balik. Sebabnya dua-dua ni malas tadi. Laki bini ni malas. Dia pun nak kaya. Mula-mula tadi dia pun nak kaya. Tapi dia pun malas. Tapi Allah bagi kaya dengan cara yang macam mana kita sembang tadi kan. Tapi tamak pula. Hilang meh tu. Kat sini sebenarnya dia ada pengajaran tau. Kat sini. Macam mana nak cakap. Sebenarnya harta, duit yang kita dapat kat dunia ni tak semuanya milik kita. Kadang-kadang ada nama orang lain. Dia tumpangkan kat kita. Dan ada pada masa sama. Kadang-kadang dia singgah kejap. Tapi bukan milik kita lagi. Milik orang lain. Kadang-kadang sampai kat kita 900 gaji. Dalam RM30 mesti ada untuk orang lainnya. Contoh dia. Itulah memang rezeki dia dah tumpang dia melalui kita kan. Memang hak dia. Tak kira lah kita jumpa orang tak sedekah pasal malam ke, kita belanja budak-budak ke, itu dah tentang rezeki dia. So kalau benda itu pun kita nak nyorok, nak simpan, nak makan seorang takut, tak nak kongsi. Macam-macam cara Allah boleh ambil balik. Karma. Yang nak anak dia, ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang betul-betul papa kedana.
Tapi ikhlas nak anak dia. Tapi mereka fikir benda yang negatif. Salah ke kalau dia ambil yang biasanya kan, menantu yang biasa. So harta yang ada ni kongsi lah sama-sama. Hidup senang, dah tentu takkan hilangnya. Takkan tanamnya, betul. Benda ni pengajaran. Bagi kita yang ada sekarang pengajaran. Ini hanya cerita dongeng yang dalam buku saya ambil. Kan? Jangan kecam saya. Ini semua cerita dalam buku. Saya ambil, saya semua ceritakan balik, jangan kecam. Mungkin dia ada iktibar dan dia ada pengajaran kat sini. So, kalau rasa dapat sampai tu kan, pandai-pandai lah. Apa pun jumpa dekat video lagi satu. Assalamualaikum. Rajin-rajin lah subscribe dengan like.